hari ni jarang pula. So hari ni datang sebiji yang jarang-jarang muncul punya GLE 43. So dia pun dah rasa bosan dengan interior dia. So apa cara dia? Macam biasa guys, player, steering dengan digital meter. So hari ni saya tak nak cerita pasal benda lain, saya nak fokus dengan digital meter. So digital meter ni datang dengan macam-macam feature ada. So korang nampak water temperature, oil temperature, datang dengan digital RPM. So yang paling penting tire pressure. So macam-macam ada feature dekat digital meter ni. Dan juga feature speedometer, G sensor dengan energy consumption. Salah satu benda yang paling menarik dekat digital meter ni iaitu meter style. Guys, so korang nampak dekat sini ada datang dengan 4 mode: classic, soft, honorable dengan sport. Sport yang saya paling minat lah. So apa pendapat korang dengan digital meter ni? Menarik ke tak menarik? Sila komen. Kalau berminat, sila kontak kita ML Automat.